Nombor 3 pula yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya tak logik tu. Sebab ya nanti bila aku cakap tak logik ni nanti netizen komen lah, ini filem, nak logik kena ni lah, macam-macam lah kan. Tapi kenapa aku cakap tak logik dalam filem ni, sebab dia diberi masa 28 ke 29 minit untuk berada di dunia luar. Tetapi bila kau tengok kapal tu is slow moving, and then bila third act tu kapal tu dah keluar kan, is kapal tu dah lah slow. Lepas tu tak ada langgar, satu-satu bangunan pun tak ada langgar. And then slow satu hal, which is 28 minit tu aku rasa dah more than that. Sebab kapal tu dah slow, and then bila Athena keluar berlawan, itu dah another time lagi, betul tak? So lambat gila 28 minit tu, aku terasa macam serius lah 28 minit kan, sebab dia dah terlalu lama gila dekat dunia luar. So dia tak mati-mati. So bagi aku in terms of that, dia memang tak logik gila lah bab-bab macam tu. Sebab kau sendiri yang create the timing tu untuk program ni keluar ke dunia nyata, tapi kau tak utilize 28 minit tu betul-betul. So bagi aku sayang lah dekat situ.